Ini dia guys, iCar V23 telah pun dilancarkan di Malaysia. Ini adalah EV yang nampak sangat rugged, design dia macam Land Cruiser. Jom kita tengok. Harganya start daripada RM120,000 untuk rear wheel drive. Kalau nak all wheel drive macam ni, RM133,000. Hampir sama macam iCar Zero 3. Versi rear wheel drive ni menghasilkan 136 kuasa kuda, tetapi dia punya range dia kurang sikit berbanding Zero 3, 360km saja. Yang tu pun NEDC ya, bukan WLTP. Manakala all-wheel drive ni menghasilkan 211 kuasa kuda dan dia punya range pun lagi jauh sikit, 430km. Bulk charging dia pun slow sikit, 85kW untuk rear-wheel drive, 104kW untuk all-wheel drive. Design dia memang sangat cool lah. Dia ambil daripada off-roader yang ikonik. Kat depan nampak macam Land Cruiser FJ40. Kat tengah-tengah nampak macam Land Rover Defender, kat belakang pula nampak macam Mercedes G-Wagon. Rim dia 21 inci untuk all-wheel drive, yang ni rear-wheel drive 19 inci. Nampak macam rim compound tetapi dia alloy. Yang ni kan lagi cun. Bonnet ni tak boleh buka, dia tak ada front kat sini. Kalau nak isikan washer fluid, kena tekan panel kat situ. Yang ni memang tak ada guna lah. Kotak ni bukan spare tire ya. Tailgate dia buka ke tepi dan kat sini dia ada tempat untuk storan. Ruang dalaman pun nampak agak rugged juga, macam off-roader sebenar. Dan dia punya grab handle kat pintu dan A-pillar memang solid lah. Dia juga ada tombol fizikal besar untuk aircon dan drive mode dia. Kat atas dia ada toggle switch, termasuk auxiliary switch, boleh wire kepada aksesori macam lampu. Skrin dia pun agak besar, 15 inci, tapi dia tak ada meter kat depan. Semua dia dalam skrin. Dia tak ada wireless charger, dia punya steering adjust untuk tilt saja dan glove box pun tak ada. Yang agak janggal, dia punya cermin sisi dia tak convert kepada right hand drive. Dia tak boleh adjust sangat kepada kanan, so dia punya view pun agak limited juga. Dan dia tak ada powerful, kena buat manual. Ruang belakang dia okey, legroom dan headroom dia semuanya banyak, tetapi dia tak ada corong aircon dan USB port pun tak ada. Kerusi ni nampak macam two-seater, tetapi dia memang ada tali pinggang untuk passenger kat tengah. Tapi memang nampak macam afterthought lah. So, inilah iCar V23. Apa kata korang? Best ke tak best? Tulis kat bawah.